Memang tak sangka betul dekat dalam kawasan kampung juga dia buka restoran yang macam ni. Makanan yang dihidangkan pun bukan biasa-biasa, boleh dikatakan banyak pilihan menu yang menarik. Suasana dekat dalam kedai ni pun memang tenang, memang selesa sangat kalau korang nak datang makan dekat sini dengan family korang. Nak rasa makanan hidangan Minang asli yang berkualiti dan harga mesra poket, memang dekat sini lah tempatnya. Ni antara menu yang menjadi pilihan orang ramai yang saya nak share. Signature Minang gulai ayam paling top seller dekat sini. Kuah gulai ayam ni dia punya aroma bau betul menyelerakan. Tekstur kuah pun cantik, sekali dah masuk dalam mulut memang cukup rasa. Bahan-bahan yang dimasak orang kata memang kenalah dengan tekak kita ni. Kalau rasa bosan makan ayam, boleh cuba ambil menu paru crispy belado ni. Rasa paru dia betul-betul rangup, dah macam kujang keropok dibuatnya. Kena pula dengan sambal lado dia yang pedas, memang terangkat lidah korang. Dekat restoran ni juga bukan ada jual menu Minang tu saja, ada juga menu gepuk. Tak nak ambil ayam gepuk, korang boleh cuba talapia gepuk ni. Ikan dia ni digoreng rangup, kena pula dengan sambal gepuk dia yang pedas ni, confirm ya terbakar bunga lawang korang nanti. Rasa-rasa tekak tu kalau nak makan selera kampung, boleh try ambil set asam pedas ikan tenggiri ni. Kuah dia pun pekat, tekstur pun nice, kena dengan tekak. Rasa kuah dia pun tak terlalu pedas, jangan risau. Time waktu petang-petang tu kalau rasa nak cari kuda-kuda, boleh datang sini. Boleh order cucur udang ataupun ikan bilis, ada rojak buah dan macam-macam lagi. Korang nak datang lepak ngopi-ngopi dekat sini pun boleh juga. Air-air dekat sini pun boleh tahan menarik. Yang macam kita orang order ni, Spanish latte, lemon sparkling soda dan juga ais longan delight. Tekak tu kalau teringin nak makan kek, kat sini pun ada jual juga. Nak datang sini nanti korang boleh waste Senduk Warisan. Lokasinya terletak di Kampung Rantau Panjang Kelang. Nak cari pot makan-makan yang selesa dengan family, lepak dengan kawan-kawan, boleh datang dekat sini. Lagi sekali saya ingatkan, nama kedai Senduk Warisan buka setiap hari kecuali hari Ahad daripada pukul 10 pagi sampai pukul 7 petang.